Okey, Haji Hafiz sambung silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل katakanlah Allah firman kepada Nabi Muhammad qul katakanlah nazzalahu ruhul qudus. Jadi ruhul qudus ruhul qudus ni jadi fa'il روح مضاف القدس مضاف إليه من ربك daripada Tuhan engkau. Katakanlah yang menurunkan tu maknanya malaikat Jibril lah, Ruh Qudus yang telah menurunkannya daripada Tuhan engkau dengan kebenaran, bilhaq, liyuthabbita thabbata yuthabbitu, meneguhkan, liyuthabbita alladhina amanu. Jadi al-lazini jadi ism maf'ul, jadi maf'ulun bihi. Liyuthabbita lam kain ini dia menasabkan fi'il mudhari'. Liyuthabbita asalnya yuthabbitu, thabbata yuthabbitu, jadi liyuthabbita alladzina amanu, untuk meneguhkan orang yang beriman, wa hudan, dan petunjuk, wa busyra, dan pencerahan, busyra lil muslimin, bagi orang beriman. Jadi kita tengok sini hudan ni dia masuk dia maktuf kepada liyuthabbita, hudan dan juga busyra. Kalau kita tengok ayat 89 dia ada lebih kurang juga pattern ni, tapi jauh tak apalah. Dia hudan tu maktuf kepada tibyanan. Tibyanan ni dipanggil maf'ul li ajlihi, kerana atau untuk. Macam liyuthabbita ni untuk atau kerana untuk meneguhkan. Jadi hudan ni dia sebenarnya dia tak boleh maktuf kepada fi'il, dia isim. Jadi apa yang ulama nahwu dia andaikan atau takdir lah, dia takdir macam ni. Liyuthabbita tu dia takdirkan kalau kita tukar isim, kalau di luar Al-Quran, maknanya isim masdar kepada thabbata yuthabbitu adalah tathbitan. Jadi tasbitan ni diandaikan atau ditakdirkan sebagai maf'ul li ajlihi, sebab dah ada fa'il, dah ada hu tu, nazalahu, hu tu maf'ul bihi muqaddam lah, sebab dia dahulu sebelum fa'il. Jadi yang liyuthabbita ni dia boleh ditakdirkan tasbitan yang menjadi fi'il, yang menjadi maf'ul li ajlihi itu tasbitan, mansub. Lepas tu hudan tu boleh maktuf kepada tasbitan lah. Dia andaikan begitulah, sebab dia struktur ayat tu dia macam tu lah. Sebab ataf dia mesti sama, isim dengan isim, fi'il dengan fi'il. Jadi struktur ayat tu olahannya adalah ada unsur balaghah sendiri, kita tak detailkan lah. Wallahu a'lam. Doktor tak apa-apa. Maknanya sebelum hudan tu dia ada huwa lah. Hudan, jadi hudan tu akan menjadi menjadi khabar sebab diazabkan hu tadi kan, wahu kalau dia maktuf, dia anggap sebagai maf'ul li ajlihi pun boleh juga, sebab tasbitan lah, dia maf'ul li ajlihi, maf'ul kepada tasbitan. Maksudnya tujuan penurunan Al-Quran tu untuk meneguhkan keimanan orang beriman, juga untuk memberi petunjuk dan untuk memberi pencerahan, busyra, kabar gembira kan, busyra. Dan itulah tujuan Allah turunkan Al-Quran tu. Kalau maf'ul ajli lah. Kemudian yang hudan tu dia adalah isim maksur Ya. Dia akan menjadi fathah muqaddarah Ya. dengan alif Ya. Atas dia. alif Alif maksurah. Dan tu huruf akhir dia, dan tu huruf kedua. Okey. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Haji Mak Syah tu boleh sambung lah. Saya tak cakap. Silakan Haji Mak Syah.
Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Walaqad, dan sesungguhnya, na'lamu, kami mengetahui, annahum, sesungguhnya mereka, yaqulu, mereka berkata, innama, sesungguhnya hanyalah, yu'allimuhu bashar. Bashar ni jadi fa'il kot. Seorang manusia telah telah mengajarnya. Ya, yu'allimuhu. Ni mengajarnya ni, hu ni refer kepada Quran lah kot. Innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaih. Lisan ni bahasanya orang yang mereka tuduh, yulhiduna ilaih, yang tuduh kepadanya, a'jamiyyu. A'jamiyun ni adalah jami bahasa asing. Wahadha, dan ini merujuk pada Quran, lisanun arabiyyum, berbahasa Arab, mubin, yang jelas. Haji Asri silakan. Walaqad na'lamu, sesungguhnya kami mengetahui. Ini objek pada na'lamu ni dalam bentuk jumlah ismiyah. Maf'ul bihi, sebab dia na'lamu kerana memerlukan dua maf'ul, tapi dia boleh juga dalam bentuk jumlah ismiyah. Annahum yaquluna innama, semua itu adalah maf'ul kepada na'lamu, maf'ul bihi. Kemudian annahum, bahawa mereka, hum isim inna, yaquluna, mereka berkata. Jadi maf'ul qawli, apa yang mereka kata? Innama yu'allimuhu bashar. Sesungguhnya hanya saja yang mengajarkannya itu seorang manusia. Hanya saja seorang manusia lah yang mengajarkannya. Jadi orang kafir ni dia menuduh Nabi Muhammad ni diajar oleh seorang manusia, bukan wahyu orang yang ajar dia. Itu tuduhan orang musyrikin lah. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Yang dia tuduh ni lah, dia tuduh apa ni, lisanul ladzi yulhiduna, padahal bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepada itu ialah bahasa asing. Bahasa asing ini ajami, orang asing, orang bukan Arab lah. Ataupun ada kata mungkin bahasa Arab pun tapi bukan bahasa yang fasih. Bahasa Badui, bahasa orang jauh, orang pedalaman. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal Quran ni yang turun kepada Muhammad ni, wa hadza mubtada, lisanun khabar, arabiyyun mubin. Padahal Quran ni bahasa Arab yang fasih lagi nyata. Itu nak menempelak tuduhan orang kafir lah. Orang kafir dia tuduh Nabi Muhammad ni ada manusia yang ajar dia, basyarun. Wallahu a'lam. Betul tambah. Sila ni. Yang saya memahami yang na'lamu tu fi'il mudhari', maka memang nanti ada maf'ul bih. Jadi annahum yaquluna tu dia macam an tadi jadi huruf masdar kan. Jadi masdar muawalnya dalam bentuk apa ni lah, jumlah ismiyah, iaitu hum yaquluna, membawa peranan sebagai maf'ul bih ya. Kemudian yang diberikuti innama tu sesungguhnya hanya apa, ya'lamu tu dia diajar, jadi fi'il mudhari', hu tu akan jadi apa ni, maf'ul bih muqaddam. Kerana basyarun tu kemudian jadi fa'il dia kan. Okey, jadi kemudian lisan tu akan mubtada, jadi khabarnya ialah jamiyun lah. Sebab yang lain tu
lisanu allazi tu dia macam mudhaf ilaih kepada bahasa kan. Ya. Lisanu tu bahasa Sanu yang mudhaf. apa yang mudhaf yang allazi tu jadi yu'hiduna tu akan menjadi dan ilahi tu akan menjadi sila mausul lah. Kemudian wahaza tadi yang khaza tadi jadi waw tadi hadiah lah kan. Waw Ya. hadiah kan. Ya. Okey. Wallahu a'lam. Itu ya. Boleh terus ya. Siapa next? Next. Saya. Puan Zata Dengan silakan. suara Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yu'minun, mereka tidak beriman, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Allah tidak beri mereka petunjuk. Ya, la yahdihim, mereka tidak diberi petunjuk. Allah tidak memberi mereka petunjuk, walahum, dan bagi mereka azabun alim, azab yang pedih. Alhamdulillah. Silakan Haji Akhi. Innal ladzina la yu'minuna. Jadi allazina jadi isim inna. La yu'minuna bi ayatillah, silah mausul. La yahdihimullahu, jadi jumlah ni menjadi khabar inna. La yahdihimullahu, yahdi fi'il mudhari' marfu'. Cuma dia dahulu ilat. Yahdi tidak berbaris. Jadi yahdi ni marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah ala ya. Tak nampak tanda rafa' dia lah. Yahdi. Kalau mansub yahdiya. Yahdi marfu'. Jadi Allah tidak memberi petunjuk pada mereka. Walahum azabun alim, ni jumlah baru, jumlah istinaf. Bagi mereka azab yang pedih. Wallahu a'lam. Tadi apa ni, isim ina allazina. Allazina. La yu'minu. Silah mausul kepada allazina. Khabarnya? Ya. Khabarnya la yahdihimullah. Jumlah fi'liyah. Oh, jauhnya. Dia jauh dekat-dekat dengan inna Jauh ni sebab ada silah mausul. Silah mausul dia kena, sebab ada isim mausul jadi isim inna. Dia kena selesai dulu silah mausul. Silah mausul dia agak panjang. La yu'minuna bi ayatillah. Okey. Baru jumpa khabar. Jauhnya. Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Doktor silakan. lahum tu jadi khabar muqaddam lah. Azabun tu akan jadi mubtada muakhar. Ya. Okey. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Puan Halimah silakan. Sambung. Innama yaftari kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kafirun. Innama, sungguh hanyalah mengada-ngadakan akan kedustaan, kadzibah allazina, oleh ni fa'ilnya lah, allazina la yu'minuna, mereka tidak beriman. Apa jumlah silanya ya? La yu'minuna bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wa ulaika,
dan mereka itulah ni mubtada humul kadzibun. Khabarnya fi'il ismiyah hum kadzibun, orang-orang yang berdusta. Apa? Haji akhi. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. Kita nampak sini lepas inama ni dia boleh bertemu dengan fi'il, boleh bertemu dengan isim. Kalau inna tak boleh. Kalau inna dia mesti isim. Tapi kalau inama dia boleh jumpa fi'il. Yaftari fi'il, tadi dia jumpa muftarin, tadi samalah. Muftarin itu isim fa'il. Yaftari fi'il mudhari'. Iftara yaftari. Mengadakan ataupun mendusta lah. Al-kaziba maf'ul bi muqaddam, al-lazina di fa'il. Sebab memang di fa'il lah, al-lazina tak boleh di lain bila fa'il lah. Sebab dalam yaftari ni ada huwa tu, dia ada fa'il zahir, al-lazina la yu'minuna bi ayatillah. Jadi sesungguhnya hanya saja orang yang beriman, orang yang tidak beriman, hanya sebenarnya orang yang tidak beriman dengan ayat Allah yang sanggup berdusta. Wa ulaika humul kazibun, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta ni. Ulaika mubtada, khabarnya jumlah ismiyah humul kazibun, di mana hum adalah mubtada, al-kazibun juga khabar. Jadi ataupun ada juga yang Arab kata hum ni bukan, hum ni cuma dhamir munfasil, sebagai dia panggil apa, dhamir fasal, dhamir pemisah. Sebab al-kazibun khabarnya ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, ulaika kazibun, mereka itu adalah orang-orang yang berdusta. Tapi bila ada alif lam, ada hum ni, terjemahannya mereka itulah, ada penegasan, mereka itulah orang yang pendusta. Maka itulah benar-benar orang yang berdusta. Kazibun sifat memang sifat dia pendusta. Dia ada penegasan sikit. Mereka itulah. Doktor nak tambah apa-apa? Speak. Tak ada tak? Tak ada tak? Doktor sambung, silakan. Alhamdulillah. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadara fa'alaihim ghadabun minallah walahum azabun azim. Man kafara, man ni dia menggantikan sebagai dia isim mausuf, tapi dia juga macam badal kepada yang al-lazi tadilah. Itu sesiapa yang orang-orang yang kafaru, yang kafara jadi fi'il madhi, siapa yang kufur kepada Allah binai min ba'di ni akan menjadi dalam keadaan hal lah, imanihi, imannya. Jadi siapa yang kufur kepada Allah dari sesudah beriman, illa kecuali man, orang yang ukrihi, yang dipaksa, iaitu fi'il madhi majrur, kecuali orang yang mabni. Kemudian dalam keadaan apa? Wa qalbuhu, waw tu jadi menceritakan keadaan, sedangkan ni hatinya, nak ceritakan keadaan dia lah. Sedangkan hatinya, qalbuhu tu akan dalam bentuk mudhaf ini, iaitu menjadi mubtada, mutma'innun bil iman, tapi sedangkan hatinya tetap dalam tenang dengan keimanan. Walakin, akan tapi ni nak melawankan keadaannya, akan tapi man saraha, sesiapa yang terbuka, syaraha ni akan menjadi fi'il madhi, memang madhi, bil kufri sadran. Bil kufri itu akan jadi muta'alliq
ni kepada syaraha. Jadi sadran ialah hati, jadi maklum ya. Jadi akan tapi sesiapa yang terbuka hatinya dengan kufur, maka jawapan dia ialah fa'alaihim rabitah, rabitah fa'alaihim, maka atas mereka, mereka ialah ghadabun. Jadi kita tengok ghadabun tu dia adalah khabar mu'akhar. Yang menjadi khabar muqaddam dia ialah fa'alaihim, dalam jadi maka atas mereka kemurkaan. Kemurkaan minallahi, ini nak cerita tentang naat kepada kemurkaan lah, sifatnya kepada Allah. Walahum adzabun azim. Walahum akan menjadi khabar muqaddam, adzabun akan menjadi mubtada muakhar, dan azimun akan menjadi naat lah. Jadi dari awal ayat yang ke-106 ni ialah sesiapa yang kufur kepada Allah dari sesudah beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap tenang dengan imannya. Tetapi orang yang terbuka hatinya dengan kufur, nak menjadi kufur, maka atas mereka kemurkaan dari Allah. Dan bagi mereka, iaitu orang yang kufur terbuka tadi, bagi mereka azab yang besar atau yang pedih ke azim. Wallahu a'lam. Haji Asli tak Terima apa-apa. kasih boleh bantu. Man ni semausul ada juga kata badal kepada kazibun sebelum tu lah. Man ni biasanya mufrad. Tapi dari segi lafaz mufrad, maknanya boleh juga mufrad dan juga jamak. Dia merujuk kepada jamak al-kazibun. Man kafara, siapa yang telah kufur dengan Allah min ba'di imanihi, sudah mereka beriman lah, sudah keimanannya, illa man ukriha. Illa ni dia ada pengecualian, istisna. Nak banding dengan kelompok besar man kafara ni, dia ada sebagian kecil. Illa ni dia mengecualikan lah, seperti dia istisna, dia mengecualikan siapa yang dikecualikan, man ukriha, siapa yang dipaksa, mereka yang dipaksa. Wa qalbu mutmainnun, wa haliyah, jadi boleh cuma sedangkan, padahal sedangkan, sebab dia maksud qalbuhu, hati-hatinya ni tenang ni macam kontra dengan keadaan yang dipaksa. Bila kontra tu kita terima padahal ataupun sedangkan. Sedangkan hatinya tenang, tetap beriman. Walakin, dan tetapi man syaraha bil kufri sadran, siapa yang syaraha ni macam cerah, macam pencerahan, terbuka, macam doa Rabbi shrah li sadri, ya Allah, bukakanlah pintu hati dada kami, kan, doa ayat Quran tu, Rabbi shrah li sadri, doa Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, syaraha bil kufri. Bang siapa yang diberi keterbukaan untuk menjadi kafir lah. Sadran ni tamyiz, ada tamyiz, dia menerangkan kesamaran. Siapa yang hatinya terbuka untuk ke arah kekafiran, jadi fa'alaihim ghadabun min Allah, tadilah khabar muqaddam dengan ghadabun mu'akhar min Allah. Walhum azabun azim, sama juga lah katanya, walhum azabun azim. Wallahu a'lam. Okey, Haji Asli sambung terus. Lepas tu, Dia boleh jadi jumlah syarat yang awal. ada soalan? Jumlah syarat. Syarat tu man syarah, kemudian dia ada jawab fa'alaihim tu kan, rabitah kan, jadi jumlah syarat. Jumlah Okey. syarat dia itu. Ya, boleh juga. Alhamdulillah. Okey. Silakan Ain. Ada masalah?
Silakan. Baik satu. Bawah sikit. Bawah sikit. Mana? Oh, ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذلك بأنه مستحب ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك يعني mungkin itu بأنهم disebabkan bahawasanya mereka istahabbu al-hayat ad-dunya, mereka memilih, mereka prefer, mereka lebih suka kehidupan dunia. Istahabba yashabu, mustahabun, ada satu istilah fikah mustahab, apa amalan yang disukai mustahab. Mereka ni dia prefer, dia lebih menyukai kehidupan dunia alal akhirah berbanding dengan akhirat. Dia membandingkan dengan akhirat lah, dengan kehidupan akhirat. Wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin, dan maksudnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir, kaum orang yang kafir. Cuma anna ni dia ada masdar awal ni, apa dia punya ni, saya tak ingat apa peranan di sini. Tak nampak ke? Wa anna. Dia sebab dia anna di tengah ayat ni kadang jadi masdar awal. Kalau inna dia macam penutup ayat lah. Wa inna Allah, tapi ni anna. Memang saya kat tengah kan. Dia biasa tengah ayat ni anna lah. Biasa tak sempat nak sama apa dia fungsi ayat dia. Tapi maknanya kita tahu lah. Dan maksud Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Minit. Tak apa-apa ni. Tak ada dulu. Okey. Okeylah, last kita minta Haji Mak Syah, silakan. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك, mereka itu alladzi nataba'a Allah, orang-orang yang taba'a ni fa'il madi, fa'il dia Allah. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah kunci ala qulubihim, ke atas hati mereka dan pendengar mereka, wa sam'ihim wa absarihim, dan penglihatan mereka. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itu humul ghafilun. Ini yang asli kata tadi ni untuk penegasan, benar-benar orang yang lalai. Humul ghafilun. Cik tak apa-apa? Tak ada tambah. Tak ada. Doktor tak ada apa-apa. Puan Semua yang tadi yang satu ayat lagi Puan Zaitun. Asri tadi ya. Wa anna Allah ni dia mungkin dalam masdar muawwal lah, dalam betul masdar muawwal lah. Ya. Yang tadi ya. Ada ya. Diteruskan. Okey, Puan Zaitun ayat 109. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. La jarama. Jarama fi'il madi. Tidak. La tidak. Tidak. Tidak diragu. Oh, diragu. Tidak diragu. Annahum, sesungguhnya mereka fil akhirah, di akhirat, humul khasirun. Mereka khasirun, orang-orang yang rugi. Jangan rugi. Jahi, silakan. Udas. Kita tak pernah dengar. La jarama ni kita pernah dengar. Belum jumpa sebelum ni. La jarama. Tidak syak lagi. La jarama. Isim kan jarama ni. Isim. Satu frasa lah. La jarama ni satu frasa lah. La buddha. La jarama. Tidak syak lagi. Lagi apa? Nabi. Doktor tak apa-apa. Jarama tu jadi isim apa lah kan? Isim lah kan? La nafiah li jins. Dan Nafiah.
Alhamdulillah. Dari kelahiran kita tangguh dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Mas Ismail.